Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak buka apa tu ni, aircon van Proton Izora. Okey, saya nak buka apa sebab ada shilling dalam tu. Dalam tu anak masuk ke shilling, dia masuk ke shilling berapa sen dah, dia masuk ke dalam tu. Daripada dulu masa anak tu kecil lagi, ni sampai dah besar pun saya tak keluarkan lagi. Dia punya malah nak buka. Tapi hari ni saya nak tunjukkan cara macam mana nak buka aircon van Proton Izora. Cara dia yang pertama, kita kena tutup dulu ni lah. Tutup dulu van ni, aircon van ni. Lepas tu kita masukkan apa-apa besi ataupun congkel yang boleh masuk dalam ni. Sebab kita nak congkel ni, nak bagi tepi ni ada ruang untuk kita masukkan benda lah. Bila kita dah congkel ni sikit, kita nampak okey, ada ruang tu kan. Okey, ada ruang tu, kita masukkan ni. Kita congkel sikit sebab kita tak nak rosakkan permukaan tepi ni. Kita tak nak rosakkan permukaan tepi ni. Dan kita pakai ni. Kita apa-apa besi boleh lah, kita congkel sikit je dulu ni. Untuk kita masukkan benda kat sini, kat tepi tu. Okey, nampak tadi kita dah congkel daripada atas tu, kita dah boleh masukkan ni. Lepas tu dah masukkan ni, kita congkel dia ke atas. Kita dah dapat buka sikit je kat tepi ni. Kita boleh terus tarik lah keliling dia ni. Kita tarik dia punya klip. Nampak kita buka, tu klip dia. Ni yang terjojol ni dia punya klip. Kita dah dapat cabut tu, jadi senang lah terbuka. Okey, nampak tu klip dia. Bawah tu ada 2 klip dia, dan atas pula ada 3. Satu jenis macam ni, yang 2 lagi jenis macam ni. Jadi klip dia semua sekali ada 5 lah. Jadi dah terbuka aircon van kita. Nampak tak duit dalam tu? Itulah duitnya yang dimasukkan. 5 sen. Duit 5 sen. Bukan 1 sen, duit 5 sen dimasukkan. Duit tu pun sampai ada berkarat dah. Sampai dah tukar color dah. Punyalah lama dia masukkan. Malas nak buka. Kita dah keluarkan duit shilling ni, kita masukkan balik ni. Cara nak pasang dia mudah je. Kita masukkan balik, kita tekan je. Sebab dia pakai klip cuma nak buka tu je lah susah sikit. Nak pasang tak ada masalah. Kita buka dah masuk siap. Cuma nak buka tu macam saya ajar tadi lah. Kita kena congkel daripada sini pakai besi rata atau apa-apa besi lah yang keras untuk tahan. Kita dah congkel sini, baru kita boleh masukkan tepi ni. Apa-apa benda lah untuk congkel. Dia punya klip tu keluar. Okey, tu saja, mudah cara nak buka aircon, nak tanggalkan aircon van Proton Izora. Okey, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.